Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama sejahtera untuk mengisi Zaza. Ini Zaza bersama husband. Okey. Kami menjambut saudara di Setiawan, Perak. Tempat kami pernah memenangi macam Zaza. Pakaian tercantik di Masjid An-Nasriah dan husband sambutan tua. Okey. Dan tiba-tiba apabila berada di Setiawan ni teringatlah kami jambut saudara lah. Di sini juga tempat yang kami suka. Dan kemudian kami nak berceritakan tentang kisah nama Setiawan itu sendiri. Ada berbincang dengan husband sebab ada terbaca dan terdengar dan terlihat satu artikel yang mengatakan nama Setiawan itu berasal daripada kisah gajah, iaitu gajah betina yang masa dahulu kawasan Setiawan ini adalah hutan dan dipenuhi oleh gajah-gajah. Kemudian gajah betina tersebut dia dalam lumpur tidak boleh bergerak daripada tempat itu, dan kemudian seekor gajah jantan ingin menolongnya, membantunya, tetapi tidak berjaya, sehinggalah gajah betina tersebut duduk di situ dan ditemani oleh gajah jantan tersebut. Dan kerana kisah tersebut, setianya kawannya kepada kawannya itu menyebabkan nama tempat ini diberi nama Setiawan. Tak tahukah benar atau tidak, tapi apa yang dapat dikatakan kemungkinan betul kerana setia awan, iaitu setia kepada kawannya sehingga kedua-duanya ke akhir hayat. Apapun semoga baik saja. Okeylah. Jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa terus subscribe, like, share, komen YouTube kami. Kita tak salut.